Bila sebut pasal pelaburan hartanah, satu benda yang paling kritikal iaitu lokasi. Lokasi ni bukan sekadar tempat rumah tu berada, tapi ia tentukan sama ada rumah tu akan ada permintaan, naik nilai atau duduk tersangkut bertahun-tahun. Rumah cantik, murah, fully furnished pun tak ada guna kalau tempat tu sunyi, jauh dari kemudahan asas atau tak ada permintaan sewa langsung. Kalau rumah biasa-biasa je tapi dekat dengan universiti, hospital, kawasan industri atau bandar, confirm senang dapat penyewa dan lebih senang naik harga. Itu beza pelaburan dengan duduk sendiri. Pelabur tak beli ikut rasa hati. Dia beli ikut potensi kawasan. Jadi kalau anda nak beli untuk pelaburan, pastikan anda semak betul-betul lokasi itu, siapa target penyewa, berapa kadar sewa dan ada tak pembangunan akan datang. Kalau anda nak saya bantu untuk semak potensi kawasan tertentu, DM saya sekarang. Like, follow dan share kalau anda rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum.